Sebelum khutbah dibacakan, bila pesan gini, Nabi bersabda, barang siapa bercakap-cakap masa imam atau khatib baca khutbah, nescaya hilanglah pada Jumaatnya. Soalannya, benarkah maksud hadis tersebut? Mohon pencerahan. Tok Bila masa imam naik nak baca khutbah, Tok Bila pesan, hadirin Jumaat sekalian, apabila khatib membaca khutbah, diamlah kamu, kerana Nabi berkata, barang siapa bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah, hilanglah pahala Jumaatnya. Maksudnya gini, ada salah sikit situ. Maksudnya yang betul ialah memang disuruh diam ketika orang baca khutbah. Cuma akibat tu tak betul. Nabi kata barang siapa yang berkata walaupun dia kata diam, angsit diam saja. Diam, jangan bising contoh. Nampak? Faqat lagauta, bukan hilang pahala sembahyang Jumaat. Faqat lagauta tu maksudnya. Maksudnya bila mu cakap walaupun kata sepatah saja, kamu telah lara, kamu telah lalai daripada mendengar khutbah. Bukan hilang pahala Jumaat. Salah tu. Pahala Jumaat ada. Faham lagi? Okey? Ada pun kelebihan mendengar khutbah, hak tu hilang. Sebab apa? Nabi kata siapa yang mendengar khutbah tidak bercakap, dia dapat kelebihan dengar khutbah. Tapi maknanya kalau yang bercakap tak dapat kelebihan dengar khutbah. Tapi pahala sembahyang Jumaat ada. Pahala mari Jumaat ada. Pahala masuk masjid ada. Cuma dia cakap tu, dia buat benda yang lagu. Faqat lagauta. Ramai juga tu bila disalah terjemah. Dia kata kamu, kalau kamu berkata diam sekalipun, sia-sialah pahala Jumaat. Tu silap situ. Tak sia-sia. Pahala tu ada lagi. Perbuatan cakap itu potong markah. Faham lagi? Itu hak mana? Hak diam. Sebab tu kalau ada orang bercakap, budak-budak hari masa Jumaat, tu bila ke orang jadi dikir, jangan kata diam. Imam Nawawi kata, hendaklah menggunakan bahasa isyarat. Faham lagi? Dan ada setengah majlis diangkat rotang. Budak-budak cakap dalam bawah tu, mesti bangun kali orang baca khutbah. Nak, AJK keluar kat rotang je. Kalau kita ni, kita tak pakai rotang. Kita bahasa isyarat. Kata Imam Nawawi, mana bahasa isyarat? Ni. Bubuh di mulut. Orang asli pun reti. Jangan kata diam. Takut tak dapat pahala. Okey, takut lah kau tak. Buat gini.